Assalamualaikum hampa. Hari ni aku nak share resepi ke hampa cara-cara nak buat cabai kicap yang pekat dan sedap dan tahan lama. Okey, cabai kicap ni hampa boleh guna macam-macam. Hampa nak cicah ropok leko pun boleh, cucuk pisang pun boleh, hampa nak cicah cucuk ubi pun boleh, hampa nak makan dengan muai pun boleh, hampa nak makan dengan bihun sup pun boleh. Hampa nak buat masak kicap, daging masak kicap pun boleh guna juga. Ni cabai kicap yang aku nak buat. Hampa ni dia tahan lama. Memang tahan lama dan sedap. Okey, bahan-bahan utama dia ialah 2 labu bawang besar ni. Tak kira lah apa nak pakai bawang Holland ke, apa nak pakai bawang merah sebab aku tak guna bawang putih nah. Okey, lepas tu kita potong lah. Dalam 2 labu ni, okey, tak tepi dulu sekali hampa salah faham. Okey, kita potong. Kita potong sebab kita nak mudahkan mesin blender nanti kita nak bagi dia halus dia punya tekstur dia. Lepas tu bahan dia lagi cabai Melaka. Cabai Melaka tak kira lah warna hijau ke, warna merah ke, warna kuning ke, warna koko kalau ada warna koko. Ambil dah 30 biji, buang tangkai dia no. Basuh bagi bersih-bersih. Lepas tu ni ni bawang goreng. Bawang goreng pun nak guna juga. Dan satu lagi, gula. Jangan lupa ni gula. Ni gula nampak ni tulis gula. Lepas tu cuka nanti aku bagi tahu sukatan dia. Toyu kita bagi tahu sukatan dia juga lagi nah. Tersasul cakap hampa ni. Okey, Sat, aku nak tunjuk hampa cara-cara sebab semua ni bahan-bahan ni kita nak kena blender dulu. Blender bagi sampai dia halus. Ingat tu, potong macam ni. Nah, potong ni. Jangan potong kasar-kasar sangat. Potong bagi nipis-nipis sebab kita nak tekstur dia halus. Bagi nampak cantik dia punya tekstur dia. Ingat nah, 2 labu ni tau. 2 labu ni, lepas tu kita potong. Icik dia bagi halus. No? Hampa tunggu. Kita nak bubuh dalam blender. Hampa tunggu Sat nah. Hampa tunggu. Okey, toyu ni ataupun kicap lah. Toyu ataupun kicap kita bubuh dalam sukatan macam ni. Okey, nampak tak blender ni? Kita bubuh dalam sukatan banyak ni. Okey, dalam banyak ni no. Lepas tu kita bubuh lah cabai. Cabai Melaka ni. Dalam ni. Kita campur terus. Dengan bawang Holland ni. Okey, kita campur terus semua. Sebab kita nak blend. Okey nah, kita nak blend. Campur aja, jangan takut, tercampur aja. Ingat motor ni, orang nak buat video selalu ada motor lalu lalang ni. Okey, lepas tu jangan lupa nah. Bawang goreng ni pun main peranan yang penting juga. Kita bubuh dalam 7 sudu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey. Lepas tu kita bubuh ayak masak sikit. Sebab kita nak bagi dia mudah untuk kita nak blend tau. Okey, hampa tunggu nah. Tak tepi dulu bahan-bahan ni. Sebab nak mudahkan kerja kita. Hampa tengok nah. Okey hampa. Okey. Benda dah kita blend, nampak ni. Kita dah blend dia, siap dah ni kan. Okey, kita tuang dalam payuk ke apa, tak kira lah. Yang mana ada kat depan mata hampa, tuang lah. Okey, hampa nampak tu. Sikit. Ambil air ambuh sikit. Kocok-kocok, sayang ni. Nampak? Kocok-kocok buat dalam ni. Lepas tu kita bubuh gula. Nampak ni gula tadi yang aku ada abang hampa tadi ni. Bubuh dalam 4 senduk. Ni senduk ni senduk ajaib. Daripada dulu aku dah pakai senduk ni. Buat apa pun aku pakai senduk ni juga. 4 senduk lah. Baru 1, 2, 3, 4. Okey, tak perlu bubuh Ajinomoto ke hilal ke, tak perlu. Okey, yang ni aku dah kita kampung cuka ni. Sukatan dia sedap. Nak pakai limau pun boleh. Nak pakai limau ikut sukatan senduk ni juga. Nak pakai limau nipis ke, nak pakai limau kasturi ke, tak kira lah. Aku pakai cuka senang. Okey, sebab apa dia nak bagi ada masam-masam manis. Dan kita punya cabai kicap pun jadi tahan lama. Okey, bubuh bubuh cuka dalam 1 senduk ni saja. 1 senduk ni je. Jangan bubuh banyak, terlalu masam lagi. Okey. Lepas tu kita buka api, masak. Masak sampai dia mendidih, no? Sampai dia mendidih, nampak? Nampak tu dia pekat, nampak? Memang dia pekat lah. Ni kita memang sedap. Bukan nak cakap bohong apa. Sedap kalau kita makan dengan muai, bihun sup, soto, soto lagi. Lepas tu tak kira lah cucuk ke, ayam goreng ke, ropok leko ke, cuk ubi ke. Memang sedap. Ni bukan aku cakap bohong. Aku tak ranjau dengan hampa nah. Memang sedap. Memang sedap. Cuba hampa buat. Aku share resepi dengan hampa ni ke apa.
Daripada aku nak simpan resepi, biar aku share dengan hampa. Kongsi resepi dengan hampa. Biar hampa tengok resepi aku ni macam mana. Sebab cabai kicap ni aku buat untuk berniaga. Okey, hampa tengok dah. Masak sampai dia mendidih, no. Kacau dia sampai dia larut. Memang sedap lah ni. Terbaik lah punya cabai kicap aku ni. Okey, cabai kicap kita. Cabai kicap kita dah mendidih. Nampak tu dia berbuih mendidih tu. Nampak tu dengan pekat. Tujuan yang aku bubuh bawang goreng tu ke apa? Sebab nak bagi dia sedap lagi. Dan dia akan bagi dia rasa dia tu, aroma dia tu bagi wangi. Nampak tu. Tu. Nampak dia jadi pekat. Tu nampak. Okey. Hari ni saja yang aku boleh kongsi dengan hampa. Nanti ada resepi lain nanti aku kongsi lagi dengan hampa, no. Setakat ni sajalah yang aku boleh tunjuk cara-cara nak buat cabai kicap. Kalau tak tahu apa-apa, bolehlah tanya PM ke, kan. Rajin-rajin lah ya. Nampak? Okey, sekarang dia dah mendidih. Tutup api. Kita boleh simpan dalam peti air. Memang dia tahan lama. Nampak? Dia dah mendidih lah. Nampak? Nampak tu. Okey. Nampak? Kita tuang dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Boleh dapat satu bekas ni. Panas. Okey. Nampak? Dah siap. Cabai kicap yang pekat, sedap dan tahan lama. Okey. Setakat ni saja yang aku boleh tunjuk dekat hampa cara nak buat cabai kicap. Okey. Terbaik. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.